Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam channel di Karos. Kali ni kita tunjuk apa? Kita nak tunjuk cara pemasangan kabel meter untuk aliran 1.6, 1.8 semua sama lah, ataupun bingkai enjin. Apa tu, kalau range 1.5 standard dia lain kabel dia. 1.7, 1.3 yang standard lain. Kalau kata 1.6, 1.8, pilih yang 1.6, 1.8, kena abang dekat kedai. Okey. Alright. So kita tengok cara nak pasang. Baik. Buka meter ni dulu. Meter ni macam biasa, cover aku dah buka dah. Semua try to test. Dah buka skru, 4 skru dia dah. Untuk cover untuk enjin apa? Dashboard Wheelock, dashboard Maybach ataupun Mitsubishi, dia kena buka 4 skru atau 2 skru dan 2 skru atas ni. Okey. Alright, kita buka dulu. Okay, ni keadaan setelah dia buka dalam panel. Okey. Ni aku dah cabut dah tali tu. Dia punya kabel asal macam ni. So hampa boleh cabut dan test tarik. Kalau kata pusing ujung ni, dengan ujung ni dia tak pusing kan. Masuk ada something wrong macam ni, dia putih. Tak tengok. Nampak? Memang putih. Cuma tak jalan lah. Jadi kita tukar kabel. Hampa jangan terus tukar, hampa kena test dulu. Test dia, hampa tengok kabel depan, kabel belakang pusing kalau tak jalan ataupun tarik. Kalau dia putih tengah-tengah tu, maksudnya something lah. Dia nak tahu simptom dia, meter tu dia bergoyang, dia tak stabil. Itu puncak-puncak nak putih lah tu. Alright, kita dah tukar. So yang ni yang baru, yang ambil ni kabel baru. So kita jolok masuk dalam ni. Kepala ni masukkan dalam lubang ni. Okey. Saya tunjuk tengok. Okey guys. Ni dalam kabel dia. Ni. Masuk ke situ tu dia punya getah tu dia bagi. Tu getah dah. Nampak? Ni. Tahu nampak ke tak? Tak nampak sangat. Ni getah tu memang dia bagi ya, getah. Kita tutup balik lubang dia. Lepas tu settle, sebab kalau tak tutup nanti angin dia akan masuk, angin dalam. Okey. Alright. Saya pula tu nampak. Nak tu apa kunci balik ah. Okey. Kita apa kunci balik. Letak balik kotak angin dah. Okey. Alhamdulillah meter naik ya. Meter naik ya. Cun-cun GPS ni. Alright.